Di situlah kemudian kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang membawa mereka ini keluar daripada Mesir selepas mana ditekan lebih kurang 450 tahun pada tahapan yang pertama, sehinggalah kemudiannya pada tahapan yang kedua, bagaimana kemudiannya Nabi Allah Ibrahim itu berhijrah ke Mesir sampailah kepada kisah zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana Bani Israel hidup dalam keadaan mereka itu berkelana, sehinggalah kemudiannya kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam daripada Nabi Allah Yaqub daripada Palestin, yang kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu dia pergi ke Mesir, yang menjadi penguasa Mesir. Dan akhirnya selepas mana kisah Nabi Allah Yusuf yang panjang tu, Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah meminta ataupun menjemput adik-beradiknya berserta dengan Nabi Allah Yaqub dan ibunya untuk kembali ke Mesir, untuk menetap di Mesir. Di situlah kemudiannya kisah bagaimana bermulanya kaum Bani Israel itu di Mesir. Dekat Mesir. Daripada adik-beradiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan memang kita tahu Nabi Allah Yaqub juga meninggal di Mesir dan kemudian dipindahkan ke Baitul Maqdis. Meninggalnya kat Mesir? Meninggal di Mesir. Tapi wasiatnya itu untuk dikebumikan bersama dengan Nabi Allah Ibrahim di Al-Khalil, di Hebron. Dekat Masjid Ibrahimi. Ibrahimi itu dekat Hebron pada hari inilah, Al-Khalil ya. Jadi ketika mana mereka itu selepas daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam lah mereka itu menetap di Mesir. Tapi apabila selepas wafatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, pemerintahan itu berubah daripada pemerintahan Hyksos kepada Kipti. Sehingga akhirnya oleh kerana mereka ini baik dengan pemerintah yang sebelumnya itu, menyebabkan mereka itu dimusuhi oleh pemerintah yang baru, pemerintah daripada Kipti ini. Sehingga akhirnya mereka itu ditekan. Di situlah kemudian kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang membawa mereka ini keluar daripada Mesir selepas mana ditekan lebih kurang 450 tahun. Lebih kurang. Dan di situlah kemudiannya berlaku apa yang kita katakan penghijrahan secara besar-besaran mereka itu daripada Mesir untuk pergi ke Ardul Muqaddasah ataupun ke Baitul Maqdis.